Kota Formosa, Melaka. Kota Formosa bermaksud yang termasyhur dalam bahasa Portugis, merupakan sebuah kubu yang telah dibina oleh Portugis sebaik sahaja berjaya menawar Melaka pada tahun 1512. Formosa terletak di Bandar Hilir, Melaka, bersebelahan replika Istana Kesultanan Melaka dan Gereja Sepau. Ia merupakan seni bina Eropah tertua yang masih tinggal di Asia. Formosa merupakan nama menara yang dibina oleh orang Portugis selepas menakluk Melaka pada 1511. Formosa sebahagian daripada kota Melaka, Fortaleza di Melaka, yang mengambil masa selama 5 bulan untuk dibina. Akibat suhu panas terik dan kekurangan makanan, ramai buruh paksa yang mati ketika membina kota tersebut. Bahan bagi membina kota tersebut diambil daripada runtuhan masjid dan bangunan lain. Pembinaan kota Formosa atas arahan Alfonso boleh dikatakan menjadi lambang penentangan penduduk Melaka masa itu, sehinggakan memaksa pihak Portugis membina kota pertahanan sebaik saja mereka menguasai bandar Melaka. Kota Formosa yang disiapkan mempunyai 4 menara atau dengan tembok setebal 2.4 meter sehingga 4.5 meter. Menjelang tahun 1583, Melaka telah menjadi bandar berkota yang dilindungi dengan 70 meriam ke semua arah. Formosa diperluaskan ke kawasan berhampiran dan meliputi penempatan Eropah. Kawasan itu termasuklah jalan kota, jalan gereja, jalan mahkamah dan jalan istana. Penjajah Portugis turut menjadikan ini satu penempatan Kristian dengan 5 gereja, tempat beribadat, biara, hospital dan sebagainya. Bagaimanapun, kota ini gagal menghalang Belanda pada kurun ke-17 dengan bantuan rakyat tempatan dan Melayu Johor. Serangan telah dilancarkan sebelum Belanda berjaya merampas Melaka. Kota Formosa dibina sebegitu kukuh sehinggakan ia membantu Portugis untuk menangkis semua bentuk serangan untuk menakluk Melaka. Pasukan Belanda mengepung kota tersebut selama 5 bulan, sementara penduduk yang terperangkap di dalamnya terpaksa memakan kucing dan tikus. Dan di dalam satu kes, seorang wanita terpaksa memakan bayinya sendiri. Akhirnya pada 14 Januari 1641, pihak Belanda menyerbu melalui pintu Santo Domingo Gate yang menjelang masa itu mengalami korban lebih 7,000 akibat kebuluran, penyakit dan tembakan senjata api. Kota Formosa yang rosak teruk dalam pertempuran telah pun diperbaiki, sementara Porta di Santiago yang merupakan pintu utamanya diganti dengan logo Syarikat India Timur Belanda. Selepas menawan kota tersebut, pihak Belanda membaiki dan mengubah suai dan meletakkan jantar mereka di atas pintu pagar yang masih kekal sehingga kini pada Porta di Santiago, satu-satunya pintu yang terselamat. Saya berharap dengan adanya video ini dapatlah generasi muda mengetahui tentang sejarah dan warisan serta pengorbanan datuk nenek moyang kita yang terdahulu. Assalamualaikum. Kuah kacang ke? Oh, kacang panasan. Dia ni lah. Kak ni dia Adik, sini. Apalah. Adik. Sini. Wah. 1, 2, 3. Ya, dah guna, diguna.